Jangan tawakal. Tawakal ini selalu silap ialah apabila tawakal pada siapa tuan-tuan? Tawakal pada diri ataupun pada kumpulan. Manusia lah, ya. Basically diri dan kumpulan ini dua-dua ni manusia. Ini tawakal yang salah. Apa maksud tawakal pada diri? Contohlah kan, bila kita dah ingatkan anak kita, isteri kita, suami kita tentang dia buat dosa contohnya, ya, dia derhaka pada Allah, maka kita rasa bahawa okey, saya berlepas diri. Kan, saya berlepas diri. Apa awak buat ya, pasal saya akan buat juga tanggungjawab saya, pasal saya dah ingatkan. Macam tu kan. Tetapi selepas itu dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia nak juga si suami, si isteri, si anak itu mesti ikut saya. Saya kena monitor awak setiap masa untuk berubah. Itu namanya tawakal kepada diri. Nah, orang yang kita tegur tadi itu, dia bergantung kepada kita. Ataupun bergantung pada kumpulan kita. Awak mesti masuk geng saya, baru awak boleh berjaya. Tak dosa, tak bermaksiat. Macam tu kan. Sebenarnya tuan-tuan, Allah ajar dalam ayat ini ialah bertawakal bukan pada diri kita, kepada Al-Azizir Rahim. Iaitu Allah seru kepada Nabi, ya, orang yang buat derhaka tu satu hal kan.